Okay, Vika nak explain sikit pasal yang electric handbrake ni. Sebenarnya dia datang kan, memang dia automatic. Bila kita tukar gear, dia lepaskan handbrake. Bila kita letak P, dia akan tarik handbrake. Ini untuk kereta Corolla Cross. Tapi ada orang tak suka, dia nak buat manual. So macam mana nak deaktifkan dia punya function? Tengok video ni sampai habis, Viko tunjukkan cara macam mana nak buat. Yang mana belum follow Viko lagi, boleh tekan follow. Yang berminat dengan Corolla Cross, jangan lupa boleh rujuk Viko, sedia membantu dapatkan kereta tau. Yang mana dah beli kereta Corolla Cross pun tak ada masalah, boleh sahaja rekomen kawan-kawan pada Viko. Caranya sangat senang. Kalau you nak deaktifkan, button yang ni kita turunkan dulu, biar dia dah lepaskan handbrake kan. Okay, kita tekan button ni, lepas tu hold lama-lama sampai meter dia ada keluar ni, function deactive. Maknanya bila kita letak gear dekat P, dia pun tak akan tarik handbrake. Nampak tak? Kita kena buat manually. Kita tarik, baru dia akan tarik handbrake. Sama juga dengan kita tukar gear. Okay, kita tukar gear, handbrake dia masih tarik lagi. So kena pakai manually lah. Kita manual, turunkan, barulah diturunkan handbrake. Kalau you rasa tak nak lah, nak tukar balik yang auto lah lagi senang, pun boleh juga. Okay, caranya pun senang sahaja. Nak activatekan balik, tarik handbrake, biar dia dah keluar ni kan, handbrake punya. Okay, lepas tu tarik, hold lama-lama sampai dia keluar dekat meter, function activate. So, korang nak boleh pilih ada nak auto ataupun nak manual. Kalau rasa video ni berguna, boleh tolong Viko like, komen and share kat kawan-kawan. Apa yang nak tahu, komen je dekat bawah, nanti Viko jawabkan. Jangan lupa nak beli kereta Toyota, cari Viko. Semak loan dengan Viko, senang dan mudah sahaja di hujung jari. Bye!